Pupuk mayo guna. Minyak apa nama tadi? Minyak terapi. Minyak terapi. Magnetic aura. Minyak terapi magnetic aura. Magnetic aura. Okey. Itu 20 atau 15, 35. Aku ambil tu sitik, Okey. Okey. Oh, ngeluar nama luput ya. Nama luput dekat luput ya. Agar bah. Pakai dulu. Pakai dulu. Apa? Nanya untuk minyak ya. Nyai. Nama sakit ya, lah sakit banyak yang boleh takut ya. Okey dah. Itu tadi pusat-pusat apa buat? Yang mana tu? Mana? Promosi minyak magnetic aura. Aku mereka tahu. Dia unsur. Dia unsur. Dia nak dia patut pada gunggung. Udah unsur tahu. Nada dia. Nyin alamnya nah. Siti nyin. Yang madah tu itu nada dia lari kian. Okey. Kena tiket ini. Laki siapa? Si kena. Cigo ya. Laki ya. Cigo Graman kan. Ini cuma 2 orang je. Cuma 2 orang. Cuma 4 Yang beli minyak. Halo teman-teman, selamat tengah hari. Okey, selamat tengah hari teman-teman. Apa khabar? Jumpa lagi. Okey teman-teman, dalam beberapa minggu ini, bulan ini, saya selalu tengok dalam TikTok ada, dalam FB ada, iaitu viral bacaan doa selepas sembahyang dengan wiridnya sekali. Teringin jugalah saya nak beli sebab ini yang terbaru, mungkin apa update dan sebagainya. Inilah dia saya beli, kirim melalui JNT. Nanti kita tengok apa isi kandungan dia. Ini saya beli online. Sudah sampai di tangan saya sekarang. Jadi kita tengok isi kandungannya, teman-teman. Okey, teman-teman, teruskan menonton. Ini dia teman-teman. Kita buka ini. Okey, teman-teman, kita tengok apa isi kandungannya. Okey. Ini bukunya. Wirid dan doa selepas solat. Ini info juga nih. Kepada kepada pelanggan nasihat Books yang dihormati, jika terdapat sebarang masalah pada barang, salah item, rosak atau tidak lengkap, mohon jangan bagi bad review. Sila WhatsApp nombor yang tertera. Pihak kami akan segera selesaikan dengan baik. Maaf atas sebarang kesulitan dan terima kasih atas kepahaman cik. Tuan-puan. 01030777035 admin Iyaya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya. Wirid dan doa selepas solat. Kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat kepadamu. Ini buku dia. Okey. Ini sebahagian pada ini isi kandungannya. Bila cetak ini? Memang tahun 2025 Jun, kedua Ogos 2025, ketiga September 2025, keempat November 2025. Nasihat Holding. Okey. Ini isi kandungannya. Banyak isi kandungan ni. Dia ada bacaan solat,
wirid selepas solat, doa dan amalan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni penting ni, doa selepas solat. Dikumpulkan sekali di sini ya, tidak pecah sana pecah sini. Doa Rabbana. Dan bagus ni. Sebab-sebab doa tidak dikabulkan. Kemudian waktu mustajab berdoa, adab dalam berdoa, kepentingan berdoa. Yang ini fahami bacaan dalam solat. Wah, cantik ni. Ni ada semua ni. Niat solat subuh. Okey, semua solat 5 waktu semua ada di sini dengan takbir ihram, doa iftitah. Okey, ada semua. Ini asas-asas keperluan semua. Dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Doa kunut. Doa kunut ada best dalam bahasa Arab, dalam bahasa Rumi. Allahumma dini fi man hadait. Ada semua ini ya. Buku ni masih keras ni ya. Doa titah tadi. Doa kunut. Doa kunut. Ini rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada semua. Iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir. Cantik ni. Tahiyat akhir. Okey, wirid dan doa selepas solat. Memberi salam. Ini ada penanda buku lagi dia bagi. Wah, best ni. Ini wirid ya. Dan semua wirid selepas solat. Okey. Banyak ni. Ayat kursi ada. Doa dan amalan zikir. Ini untuk amalan-amalan lah. Dan banyak lagi, tebal buku ini. Di ujung ini macam-macam doa. Doa Rabbana, 40 doa Rabbana. Pendek kata keperluan kita. Keperluan kita sebagai seorang Islam semua ada di sini. Asas-asas sembahyang, wirid dan bacaan doa. Inilah teman-teman buku ini banyak manfaat. Tak tahulah berapa harga sebab anak saya suruh anak saya beli, tapi di sini label dia 25 label di sini. Sabah Sarawak 28. Tak pastilah harga sebenar dia online. Okey teman-teman, semoga buku ini memberi manfaat kepada kita semua. Ya teman-teman, bagi yang belum memiliki dan berhajat nak memiliki, bolehlah pesan secara online. Tolong promote sebenarnya. Alhamdulillah saya sudah dapat buku ini. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbil alamin. Sekian, terima kasih.